Saya sebagai pengarah filem pendek Ikram langkah kedua. Watak Ikram ni, waktu cerita yang lepas, saya ni seorang pembuli. Saya suka bully orang. Tapi cerita yang Ikram langkah kedua ni, saya ingin menjadi seorang yang baik. Watak yang saya bawa pada kali ini adalah Cikgu Erna, nama saya sendiri. Pewatakan Cikgu Erna dalam short filem kali ini, saya memegang watak sebagai guru kaunseling yang lemah lembut, yang memberikan dorongan kepada pelajar yang bermasalah. Sebenarnya dia seorang pengawas yang tegas. Tapi nak cakap tegas dia macam tak suka beri peluang kepada orang. Tapi dia okey lah, dia boleh bagi nasihat kat kawan dia. Macam yang korang tahu, saya daripada watak sebelum ni sebagai Alia, dan saya berlakon dalam filem kali ni sebagai cameo. Ada banyak sebenarnya, sebabnya ini first time saya jadi pengarah yang cerita ni betul-betul kita kena tegaskan tentang bully dan perubahan Ikram tu. So antara cabaran yang saya dapat dalam mengarah filem ni adalah nak kontrol kamera tu, sebab saya zero pengalaman nak handle kamera, nak jaga sudut pandangan kamera tu, nak tengok dorang punya dalam kamera tu sesuai tak dengan dorang punya emosi. Macam tu lah. Cabaran watak Ikram ni sangat susah sebab nak kontrol muka tu, cara muka untuk main peranan. Cabaran ni saya perlu membawa karakter seorang guru yang agak lembut berbanding karakter saya yang sebenarnya seorang yang agak loud ataupun yang agak extrovert lah. Cabaran saya sebenarnya apa yang cikgu kata itu macam watak saya, tapi saya tak rasa tu watak saya. So saya macam kalau nak cakap nak berlakon ke apa, mesti macam macam mana ni? Ni watak aku ke? Saya macam susah nak lakonkan watak sendiri. Dapat bekerja sama dengan diorang ni satu pengalaman yang bagus, sebabnya saya dapat belajar daripada diorang cara nak handle kamera, cara nak macam mana tunjuk ajar, nak dapatkan tunjuk ajar daripada diorang. Okay, sepanjang saya bekerja sama dengan pengarah cilik Adriana ni, dia seorang yang bagus, cuba juga untuk belajar menjadi pengarah filem, tapi insyaAllah berasa boleh kilat lagi. Bagus, cuma kalau kami ada main-main, dia akan tegur lah. Dia akan ada side tegas dia akan ada side lembut dia. So kami okey je lah. Untuk filem kali ni, saya bekerjasama dengan pengarah baru, nama dia Adriana Parisa. So macam korang tahu dia baru, so maybe chemistry kita orang tak ada sangat, but okey lah, mesti boleh bekerjasama. Pengarah pun okey, walaupun dia agak serius tapi boleh. Harapan saya adalah nak bawa semua penonton ni selami fasa baharu Ikram. Sebabnya daripada pembuli yang kejam, yang dikenali sebagai perosak macam tu, kita nak bawa diorang ni pergi jumpa kepada pembaharuan Ikram tu. So harapan saya paling besar adalah pada semua janganlah membuli, sebab buli ni adalah satu sifat yang kejam dan buatkan diri korang jatuh. Dan untuk semua orang, jangan tak bagi orang peluang kedua untuk orang yang betul-betul nak tebus kesalahan dia. Harapan masa saya nak bagi tahu kepada semua murid-murid, buli tu bukan satu benda yang bagus. Dia bagi kesan yang tidak baik kepada kita dan juga kepada negara. Dia bagi kesan kepada kita dan negara juga. Untuk filem kali ini, pelajar-pelajar perlu tengok, bukan saja menilai seseorang itu sebagai seorang pembuli, tetapi mereka perlu menilai apakah langkah yang pembuli ataupun mangsa itu sendiri nak buat selepas dia dibuli ataupun membuli. So maksudnya dekat sini pelajar jangan suka nak jadi pembuli ataupun biarkan diri dibuli. Anda perlu belajar untuk mempertahankan diri dan
jaga maruah diri dah. Okay, saya harap mesej ni sampai kepada semua orang dan saya harap lepas ni tiada pelajar yang membuli ataupun menjadi mangsa buli. Kalau pelajar lain jadi mangsa buli, tolonglah speak up. Tolonglah bercakap, tolong beritahu ibu bapa atau guru-guru lah. Sebab kita tak nak perkara yang biasa ni jadi normal dekat Malaysia. Okay, siapa yang tengok short film akan datang ni, saya harap awak ambil sebagai pelajaran daripada short film kali ni. Dengan short film kali ni, dia bagi pelajaran yang baik lah untuk kita. So, kita berubah dan stop. Guys, jangan lupa saksikan filem pendek Ikram langkah kedua 30 Ogos ini. Jangan lupa saksikan Ikram langkah kedua pada 30 Ogos ni. Jumpa korang di sana. Okay, so warga Sebisa jangan lupa saksikan Ikram langkah kedua. Kalau nak tengok Cikgu Erna berlakon kali ni, teruskan menonton dan supportlah short filem kita 30 Ogos 2026. Okay? Saksikan Ikram langkah kedua pada 31 Ogos. Bye! Okay, sekarang jangan lupa saksikan short filem Ikram langkah kedua dekat YouTube sekolah pada 30 Ogos. Jangan lupa saksikan, okay? Awak ni nak berubah sebab diri sendiri atau orang lain? Sekarang aku nak berubah, nak jadi orang baik. Orang macam aku ni bukan orang sayang. Kau jangan ingat aku bagus. Apa-apa jadi atas nama kau. Ini orang yang pertama akan lirik kau pergi ke sini. Kenapa aku? Orang benci adalah. Awak jangan putus asa. Tahu kau macam mana? Ni kalau dulu aku dah kena tumbuk dah. Kau nakal sangat, kata jantan. Kita tak boleh